Okey, Hazika Izzati bersedia nak jawab soalan? Bersedia. Okey, soalan yang pertama. Okey, harap Hazika Izzati yang jawab. Ibu bapa ataupun jaga tidak boleh bantu. Okey, soalan yang pertama. Apakah yang kamu dapat lihat dalam gambar 5 tersebut? Apa yang kamu nampak dalam gambar ini? Apa yang kamu nampak? Yang kamu lihat? Perempuan yang pakai tudung tu, dia baca buku. Okey, baca buku. Ada tak lagi perkara lain yang kamu nampak dalam gambar ini? Selain daripada baca buku? Lepas tu senaman. Senaman. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Apakah yang kamu suka lakukan pada masa lapang? Pada waktu lapang kamu suka buat apa? Jogging. Berjogging. Okey, kamu pilih jawapan kamu ialah berjogging. Kamu suka buat waktu lapang. Okey, sekarang ni dalam masa 2 minit cikgu nak kamu jawab akan soalan ni, buat ulasan sikit, jawapan yang panjang. Mengapakah kamu suka melakukan aktiviti jogging tersebut? Dalam masa 2 minit, kamu mula menjawab sekarang. Kenapa kamu suka jogging? Meringankan kesihatan. Okey, lagi? Terus cerita. Jogging dapat ni, jogging dapat tu, jogging memberikan. Cerita je panjang-panjang. Ada masa 1 minit setengah lagi. Boleh tak Azika? Jogging dapat menyenangkan kesihatan. Dapat memberikan kesihatan. Okey, ada tak lagi? Satu minit lagi. Kenapa kamu tak ada dah? Okey, baik. Itu sahaja jawapan yang diberikan oleh Nur Hazika Izzati berkaitan dengan jawapan yang diberikan. Okey, baik. Cikgu rasa ada lagi tak murid yang tak masuk? Okey, Afiq Azizuddin.